Baru-baru tadi Anthony Loke katalah ia wujudnya pengkhianat ataupun pendahaka terhadap sistem lajur perlembagaan di Negeri Sembilan ini. Walaupun dia tak sebut siapalah, tapi kita tahu ya, dia nak tujukan terhadap UMNO ini yang umum tarik sokongan terhadap MB Negeri Sembilan. Tetapi itu bukan bermakna UMNO khianat ataupun dahaka ya. Sebab UMNO tarik sokongan bukan kerana mahu menjatuhkan sesiapa, tetapi berlakunya ya pertikaian terhadap kepimpinan MB Negeri Sembilan ini. Pada 21 April ya, Undang yang 4 bersama Tunku Besar Tampin dilaporkan menggesa Aminuddin Harun diturunkan daripada jawatan Menteri Besar. Mereka mendakwa Aminuddin tidak layak menelajui pentadbiran Negeri Sembilan. Ya, mereka juga mendakwa Aminuddin berbohong mengenai keputusan sidang khas Dewan Keadilan dan Undang, iaitu berkaitan kenyataan beliau pada 17 April yang mengatakan DKU mengesahkan pemecatan Mubarak Tahap sebagai undang luar Sungai Ujong. Ya, menurut Undang yang 4, tiada keputusan kolektif atau sebulat suara dicapai dalam sidang tersebut seperti yang dinyatakan oleh Menteri Besar itu. Kemudian Anthony Loke katalah ya, UMNO ini cuba nak jatuhkan kerajaan negeri. Itu tak betul ya, sebab UMNO hanya menarik sokongan terhadap Menteri Besar, bukan dia menarik sokongan terhadap kerajaan negeri. Kemudian lihat lagi satu fakta ya, hanya sehari selepas Aminuddin yang membubarkan DUN Negeri Sembilan, Undang dan pemimpin adat Negeri Sembilan pula dilaporkan membantah tindakan tersebut. Ya, mereka mendakwa pembubaran DUN dibuat tanpa persetujuan Undang sebagai pemerintah bersama negeri dan memberi amaran bahawa tindakan itu boleh menimbulkan ya implikasi undang-undang termasuk persoalan mengenai keabsahan pilihan raya. Jadi sebelum nak melabel mana-mana pihak sebagai pendahaka ataupun pengkhianat ya, lebih baik lihat dulu keseluruhan fakta dan perkembangan di Negeri Sembilan ini.